Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Pembelajaran kita pada hari ini ialah bab 5, konsep JIRIM. Kita akan fokus kepada dua topik utama iaitu 5.1 JIRIM dalam alam, 5.2 3 keadaan JIRIM. Baiklah Adila, boleh kamu terangkan kepada kawan-kawan kamu di hadapan kelas berkenaan dengan pembelajaran kita pada hari ini 5.1 JIRIM dalam alam. Boleh, cikgu. Baiklah kawan-kawan semua. 5.1 JIRIM dalam alam. Konsep JIRIM. JIRIM mempunyai jisim dan memenuhi ruang, iaitu isi padu. Contoh-contoh JIRIM termasuklah manusia, haiwan, buku, batu, meja dan udara. Manakala contoh bukan JIRIM adalah cahaya, guru, kilat, elektrik dan haba. Baiklah sekarang Syed, boleh kamu terangkan kepada kawan-kawan kamu sifat fizik ketiga-tiga keadaan JIRIM. Boleh cikgu. Sifat fizik JIRIM pertama dapat kita lihat air mendidih pada 100 Celsius adalah contoh proses cecair kepada gas iaitu proses pendidihan. Kedua, sifat fizik JIRIM contoh bagi aiskrim akan menjadi cair apabila terdedah pada suhu tertentu adalah proses pepejal kepada cecair iaitu proses peleburan. Bagi sifat kimia JIRIM ke atas kertas yang terbakar akan dikenakan haba adalah proses perubahan kimia yang membentuk kepada perubahan kepada suatu zat yang mengubah sifat-sifat kimianya sehingga menghasilkan zat baru. Contohnya kertas yang semula putih jadi hitam setelah ia dibakar. Baiklah Aidil, apakah itu perubahan keadaan JIRIM? Dan ceritakan kepada kawan-kawan kamu di dalam kelas ini. Boleh, cikgu. Topik 5.2 perubahan keadaan JIRIM. Keadaan JIRIM ada 3, iaitu pepejal, cecair dan gas. Pertama, pepejal apabila diproseskan terhadap gas akan berubah menjadi pemejal wapan. Manakala pepejal bertemu cecair akan berubah menjadi peleburan. Kedua, cecair apabila diproses ke pepejal akan menjadi pembekuan. Manakala cecair bertemu gas akan berubah kepada proses pendidihan. Baiklah, yang ketiga, gas apabila diproses ke pepejal akan menjadi pemejal wapan. Manakala gas bertemu cecair akan berubah menjadi proses kondensasi. Tahniah murid-murid, kamu sudah fahamkan dua topik kita berkenaan dengan konsep JIRIM pada hari ini? Faham, cikgu. Seronok dapat tahu ilmu yang baru pada hari ini, iaitu bab JIRIM. Betul cikgu. Kami pun dapat mengetahui konsep JIRIM. JIRIM mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Tidak lupa juga kawan-kawan, JIRIM ada 3 keadaan, iaitu pepejal, cecair dan gas. Baiklah murid-murid, kelas pada hari ini sudah tamat. Kamu boleh balik sekarang. Terima kasih. Pada suatu hari yang agak panas, Syed telah pergi ke rumah Aidil untuk mengajaknya pergi membeli aiskrim. Assalamualaikum, Aidil. Oh, Aidil. Waalaikumsalam, Syed. Awalnya kamu sampai. Aidil, jom kita pergi beli aiskrim dekat kedai runcit Pak Abu. Boleh, tapi cuaca panas ni. Memang best kalau dapat aiskrim. Mereka pun terus pergi ke kedai runcit Pak Abu untuk pergi membeli aiskrim. Setibanya di sana, mereka nampak banyaknya sale. Macam-macam barang. Aiskrim pun ada sale. Banyaknya pilihan. Aku nak perisa coklat. Kau pula Aidil? Aku nak perisa vanila. Jom kita pergi makan aiskrim di taman. Mereka pun terus pergi ke taman untuk makan aiskrim di sana. Jom kita makan aiskrim dekat meja itu. Tak sabar nak makan aiskrim untuk sejukkan badan. Selepas makan aiskrim ni, best juga kalau kita main di taman permainan.
Boleh sahaja. Dah lama kita tak main dekat taman permainan ni. Aiskrim yang keras boleh menjadi air bila berada pada kawasan yang panas. Cepatnya air mereka tadi kering. Kemanakah air itu pergi? Hai korang. Bestnya dapat makan aiskrim semasa cuaca tengah panas ni. Hai Adila, kamu buat apa kat sini? Saya tengah tunggu Aisyah. Dia belum sampai lagi. Saya terdengar soalan kamu berdua tadi. Cikgu Fatimah pernah ajar kita mengenai sifat jirim. Air merupakan bahan semula jadi yang boleh berada dalam 3 keadaan jirim. Cecair, pepejal dan gas. Aiskrim ini juga berasal dari air iaitu cecair. Ini adalah antara aiskrim yang saya dah siap. Saya akan letakkan dalam peti air selama semalam dan biarkan dia keras. Dah siap pun aiskrim kita. Macam ni lah rupa dia setelah semalaman dibekukan. Betul lah Adila, saya baru teringat rasa macam nak cuba buat eksperimen lah dekat rumah nanti. Betul, aku pun sama. Aku nak cuba bekukan air lah balik rumah nanti. Cecair menjadi pepejal. Kau perlu idea? Aku pula nak didihkan air, aku nak lihat macam mana cecair berubah menjadi gas. Selamat mencuba kamu berdua. Saya pergi jumpa Aisyah dulu. Jomlah kita balik Shen. Tak sabar nak buat eksperimen. Jom, badan aku pun dah melekit ni. Mama sedang menjerang air untuk membuat air panaslah. Air yang menggelegak boleh mengeluarkan wap. Inilah perubahan sifat jirim dari cecair menjadi gas. Air tadi sudah beku dan telah menjadi ais. Inilah perubahan sifat jirim dari cecair kepada pepejal. Hai kawan-kawan, Adila di sini. Anda semua sudah faham bagaimana sifat jirim? Kalau semua sudah paham, cuba kawan-kawan bagi contoh benda dan sifat jirim benda tersebut. Okey, baiklah. Sampai di sini saja dulu. Bye-bye.